Hai semua, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya ingin mengulas tentang seorang seniman yang saya percaya semua orang kenal, iaitu seniman legenda S. Syamsuddin. Kita akan menyelusuri pengalaman beliau berlakon bersama Tan Sri P. Ramlee, termasuk sebuah temu ramah lama yang ramai mungkin belum pernah dengar. Jadi, jom kita hayati kisahnya. Ramlee ni begini. Dia ni masa saya berlakon dalam filem Bujang Lapuk ya. Banyak juga dialog-dialog tu yang spontan terdapat kat situ. Banyak juga kadang-kadang yang saya dapat. Dia setuju, Ramlee dia buat. Macam umpamanya terkucil. Saya dengan kalau tak salah Mariam saya syuting ke. Mariam jaga baik-baik tu, jangan terkucil. Apa macam tu tadi? Itu dah. Itu dah terkucil, satu dah. Lagi satu macam yang insult tentang Haji Semar Ngising. Lagi satu misai ke tanglung tu. Itu misai ke tanglung? Yang ni tuan. Misai pun boleh, tanglung pun boleh tuan. Ramlee ni orang dia dengar siapa punya kat situ juga. Berapa orang tu punya idea kat situ dapat, dia tangkap. Dia otak dia cepat tangkap. Itu yang bagus. Tapi apabila dia cuci filem tu, dia tayang, dia buat, memanglah makanan tetap orang-orang penonton Melayu zaman tu, zaman silam Ramlee sedap dengan apa-apa yang dibuatnya tu. Jadi, bagaimana menurut kamu, siapakah seniman yang paling kamu rindukan? Dan jika diberi peluang untuk berjumpa, siapakah seniman yang paling kamu ingin temui?